dia tak detect. Apa hal? Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Ok, so hari ni saya nak review dua item yang sama. Satu Ori Zainal dan satu lagi KO. Apa itu KO? KO adalah knock off, ataupun bootleg, ataupun ciplak, ataupun cetak rompak, ataupun pirate. Senang cerita yang tak ori. So, item yang saya nak review hari ini adalah ini dia KO dan DX Rabbit Tank Sparkling. Saya dah pernah main dah yang ori ni dekat YouTube saya ni. Masa tu saya review Hazard. Sebab saya tak ada lagi full bottle, so saya main Hazard tu dengan Rabbit Tank Sparkling ni. So saya macam takkan saya nak review dua kali. So saya belilah yang KO ni untuk saya buat pembandingan. Saya jadikan video kali ni lebih kepada video pembandingan lah Ori dan juga KO. So Rabbit Tank Sparkling ini digunakan oleh Kiryu Sento untuk menjadi Kamen Rider build di dalam form sparkling je. Di dalam siri Kamen Rider build. Tak apa berkata panjang, jom kita tengok dua item ini. So jom kita tengok satu. Jom. Alright, so ini dia Rabbit Tank Sparkling. Saya dah tak tahu ni mana ori mana bootleg ni. Sekejap, biar saya teka. Saya rasa yang ni KO, ni ori. Kita tengok. Oh, betul. Bila korang dah selalu main mainan KO kan, korang terus dapat tangkap apa beza dia. Saya akan tunjuk kat korang lah apa beza dia. So jom kita tengok detail yang ada. So first detail dia sama je. Korang tengok sama je. Kalau korang tak biasa main barang KO, memang korang akan nampak bendanya sama. So apa yang buatkan saya tahu ini KO, saya tengok detail dekat mata dia ni. Korang nampak tak? Mata dia ni, dia macam tak clear sangat. Dia macam foggy je demi merah dia ni. Dia macam kabur-kabur demi merah tu. Saya nampak benda tu. Dia punya silver semua sama. Dia punya stiker pun semua sama. Semua sama, nampak atas pun sama, bawah sama, memang sama, memang sebiji. Saya tahu sebab mata dia tu. Dan belakang ni dia ada beza lah, iaitu cover bateri. KO cover bateri dia kosong. Ori cover bateri dia ada tulis Bandai. Oh ni dia tulis, bukan Bandai ni, dia tulis 3 biji LA44. Dia tulis itu. Oh, ini Bandai dia kat tengah ni, ada tulis Bandai lah. Yang ni dia tulis Bandai 2017 kat tengah dia ni. Dan yang ini tak ada tulis Bandai 2017. So itu beza dia. Itu untuk detail dia lah, untuk perbezaan detail. So untuk function dia, so jom kita tengok perbezaan function dia. So kita tutup yang ori. Yang ori ni, okey, kita try dulu yang ni. Kenapa KO lagi okey? Ori saya kena hold. Kena pegang macam ni. Sebab kalau saya lepas, tengok kenapa KO lagi okey daripada ori? So di sini kita boleh buat conclusion sikit. Nampak ori pun still ada problem dia juga. Okey, dia punya fungsi goncang dia. Okey, dua-dua ada. Guys, saya punya ori problem guys. Okay, jom kita tengok yang KO. Suruh balik. Okay. Saya tak tahu apa hal. Nampak bila saya tarik dia diam. Dia punya function dia sama je. Kita nampak sini function dia sama. Cuma saya tak tahu apa ori saya ni macam problem sikit. Satu benda yang ada dekat KO dan dekat ori tak ada adalah ori ni dia sediakan voice dialogue dan juga BGM. Untuk aktifkan bunyi tu, kita kena hold KO ni lama-lama. Dekat bahagian bawah ni, ni ada button bawah ni, kita kena hold lama-lama. Jikyo Hajimeuka. Okay, kita try ori ni, kita try hold lama-lama.
Nampak dia buat bunyi tu. Dia tak ada bunyi tu. Dia tak ada bunyi apa tu? Bunyi dialog. Okay, so kita tekan lagi. Dialog dia banyak. Okay, kita try hold lama-lama lagi. Nampak? Ada lagu. Boleh play dialog sambil ada lagu. Okay, kita hold. Okay, hold dia diam. Dan kita hold lagi. Ada lagi lagu kedua. Lagi. Lagu ketiga. Lagi. Lagu keempat. Okay, so dia ada 4 ke 5 4 lagu macam tu. Dia ada 4 atau 5 lagu lah senang cerita. So itu untuk function dia tanpa main dekat build driver. So sekarang jom kita try main dia dekat build driver. So itu tanda dia dah on. Okay, so kita main dulu yang Ori. Ori, jangan buat hal Ori. Okay, so itu dia bunyi bertukar. So next bunyi serangan. Okay, nice. So itu dia bunyi serangan. Okay, so itu untuk Ori. Next untuk KO. So jom kita dengar. Rabbit Tank Sparkling. Are you ready? Baik. Okay. Wah, KO pun ada problem jugalah. Saya rasa dia tak tekan ni button biru kat sini. Sini dia ada button tau sebenarnya. Kira build ni dia tolak button kat sini. Kita try sekali. Rabbit Tank Sparkling. Are you ready? Slug Logic Carol. Rabbit Tank Sparkling. Okay, so itu dia bunyi bertukar dia. Dan dekat sini kita dah nampak lah bulik ni. First, dia punya voice dia. Korang perasan dia sebut Rabbit Tank Sparkling. Itu suara orang lain. Dia tak sama macam Ori punya sound. Rabbit Tank Sparkling. Dia macam bahasa Inggeris sikit tau, dia punya logat dia tu. Dan yang kedua, dia punya button dekat yang bahagian biru tu dia macam tak berapa detect. Kiranya sama je, Ori tak perfect, KO pun tak perfect. Itu dia. Okay, so kita dengar bunyi serangan. Ready, go! Dia tak detect. Apa hal? Okay, kita try tekan sikit. Kita terus buat. Ready, go! Sparkling finish! So itu dia bunyi serangan dia. So
dia problem kat sini. Okay, so saya dapat kat sini kan, yang ori kan, ori saya ni problem dia atas ni. Dia macam tak berapa nak lock kan kat sini. Yang tu ori lah, problem ori. Yang KO pula problem kat bawah ni. So di sini kita dapat yang ori tak perfect, KO pun tak perfect. Kita try pula main dia menggunakan BGM. さあ、実験を始めようか。Rabbit Tank Sparkling! Are you ready? Okay, so itu dia KO dan juga ori. Dan macam biasalah, kalau saya ada benda yang saya tertinggal, korang boleh komen kat bawah. Korang bagi tahu. Saya pun manusia, saya pun lupa, saya pun terlepas. Kadang tu ada info yang saya tertinggal kan. So korang boleh komen kat bawah. Alright, so itu dia ori dia juga KO DX Rabbit Tank Sparkling. Mana satu yang saya recommend? Sudah tentulah saya recommend yang ori. Sudah tentulah saya recommend yang ori. Ori walaupun dua-dua sama je ada problem kan, tapi at least bila kita beli ori tu, duit tu sampailah dekat ni kan, dekat orang yang memegang lesen. Ya Allah, kucing saya. Orang yang memegang lesen, orang yang bertanggungjawab membuat cerita Kamen Rider. Tapi masalah bila korang beli ori ni dia kadang tu susah nak cari. Dia susah nak cari. Lepas tu harga pun macam, yelah, kita faham kan dengan scalper semua kan. So payahlah juga kan kita nak dapat ori ni. Barulah korang fikir, kira macam dah terdesak lah. Senang cerita kan, bila dah sampai dah terdesak sangat kan, nak sangat, barulah korang pilih yang KO ni. Kalau boleh korang utamakan yang ori. So kat mana saya beli dan berapa harga saya dapat? Okay, harga saya beli sebenarnya dua-dua sama je harga dia. Tak ada tepat dia punya harga dia tu. Okay, macam ni kan, ni KO ni, ni ori saya dapat kat JJJ RM30. Yang ori pun sebenarnya korang boleh juga dapat murah, tapi korang kena mencari. Saya terpegang belah atas ni. Korang kena rajin cari lah yang ori ni. Yang KO ni memang senang gila nak jumpa. Korang buka Shopee ada, buka Taobao ada yang ori ni. Saya dapat dengan harga RM25 dekat Taobao. Kat Shopee saya tak tahu, mungkin mahal sikit, mungkin 40. So kena ni lah, korang kena pandai ni lah, kena pandai shopping. Kena pandai scroll, kena pandai mencari. Dan apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa kurangkan minum air gas kerana air itu tidak berkhasiat. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video akan datang. Ciao.